Satu hari satu video bersama Abang Jack. Mari. Tapi kalau bab cari rezeki memang level. Hai, Assalamualaikum. Saya Abang Jack Dakar. Okay, alright. So hari ni Abang Jack nak share tentang 5 jenis penyakit yang biasa customer pakai ataupun pelanggan pakai untuk pergi ke hospital. Dia nak pakai medical card lah. Yang pertama adalah demam denggi. Demam denggi. Yang kedua adalah appendix. Yang ketiga penyakit jantung. Yang keempat kanser. Dan yang kelima adalah kemalangan. Kemalangan. Ramai orang ingat medical card ni kita hanya nak pakai dan kita kena penyakit kritikal saja. Tidak, semua jenis penyakit kita boleh pakai asalkan penyakit tersebut melepasi tempoh bertenang ataupun cooling off period untuk coverage satu penyakit. Alright, semoga bermanfaat perkongsian daripada Abang Jack. Jika ada sebarang soalan, korang boleh tinggalkan komen ataupun DM Abang Jack. Bye bye. Assalamualaikum.